Assalamualaikum, dan ini adalah sebuah lagi genre skuter yang dipertontonkan hari ini, iaitu SYM TTLBT 508. Dan menurut SYM, ini adalah sebuah genre yang sama seperti SYM TL 508. Enjin sebiji, dia punya bentuk pun sebiji, cuma ada kelebihan lain yang dikemas kini guys. Kalau korang sendiri tengok di kiri kanan dia datang sekali dengan box, dah nampak seperti super touring bike lah kan. Dan tengok besar dia, cukup besar kan. Dan lagi satu yang bestnya, windshield ni dia dah di-upgrade dengan automatic windshield, adjustable automatic. Dah tak perlu risau, just turun naik je dengan button. Okay, yang ni dia turun, yang ni dia naik guys. Automatic. Spesifikasi features cukup lengkap. Ada traction control, ada cruise control. Wih, macam-macam lah geng kan. Tapi sekejap lagi kita akan test ride dia juga. Korang kena tunggu. Mantap geng, TTLBT besar, rancak berdosa. Tengok, mantap kan. Dah tak perlu nak tambah bagasi kat belakang ni. Boleh tambah ekstra lagi dekat atas ni. Tinggal add on sahaja. Dia punya rack kat belakang ni. Ni belanja dia punya TFT meter. Besar. Nice. Nak on, off, tekan sini. Nah, ada dah off. Lampu depan dia, ni dia on. So kita nampak dia punya DRL dia kat situ. Cuma dia tak buka main light dia lah. Dia pakai projection punya, projector punya light. Geng, lagi satu, kita nak rasa ketinggian tempat duduk dia 780 mm. Tak tinggi sangat geng, rendah kan. Lebih tinggi ADX TG lagi tinggi, 790 mm. Yang ni rendah. Okey, selesa. Nak mengelujur, nak baring pun boleh. Baring. Nak baring pun boleh. Tapi selesa. Dia punya ruang depan ni, leg room ni, mantap, luas. Lagi satu, kena belanja bunyi dia macam mana. 2 cylinder engine geng. Dengar bunyi dia macam mana geng. Tengok abang belanja bunyi dia. Derawan dia macam mana. Rasa tak rasa? Tengok dia punya power macam mana geng. Tengok berat dia. Okey. Allah, lupa pula nak bagi tahu. Untuk pengetahuan korang, aku sekarang berada di pusat R&D Sanyang Motor di Hsinchu, Taiwan. Dan kali ni alhamdulillah geng, aku berpeluang test ride skuter ni buat raso-raso. Sebuah super maxi skuter yang boleh dikatakan cinta pandang pertama sesiapa yang melihatnya. Tengok aku bawa dah macam abang-abang traveller gitu kan. Dengan kapasiti enjin 508cc, 2 silinder liquid cool, 4 stroke DOHC, 8 valve. Dan sekarang dapatlah juga nak uji kemampuan TTLBT ni power tak power geng. Yang menghasilkan 45 horsepower, 49.9 Nm torque pada 5,250 rpm, transmission CVT, drive change. Dengan jarak 500 meter ni geng, berapa cepat kuasa yang dihasilkan? Dengan beberapa saat, ia mampu memberikan kelajuan 125 km sejam. Hoi, pick up dia padu. Dari segi braking memang ngam, dengan double disc di hadapan berserta ABS dui saluran. Mantap. Berapa dapat ni? 125.
Jalan pendek lah. Jalan pendek. Okay, compare tadi dengan ADX TG 115 116. Tapi dia boleh pergi lagi lah, kan? Okay. Untuk ini perjalanan jauh korang memang nyaman. Tangki agak besar, 16 liter. Okey, dah, jom kita cuba pula macam mana handling dia. Rem sikit bang. Rem sikit. Suspension memang best, smooth dan comfort. Bersama single-sided monoshock with multi-link dan USD fork suspensi hadapan. Ada juga aku dengar ramai yang kata rupa dia dah macam Goldwing. Kan? Pada aku memang ya. Bawa dia pun korang akan rasa begitu, geng. Rasa abang-abang besar macam tu. Tak adalah, gurau-gurau je. Secara keseluruhan Gentle ni pada aku cukup puas hati. Bab storage dia, don't worry, memang besar, memang banyak features canggih dan agak lengkap dengan permintaan dan keperluan standard masa kini. Cumanya harga dia je lah, kan? Janganlah Enforce menekan sangat harga dia, kan? Kalau kita tengok TL508 berharga RM47,000 kalau tak silap aku, kan? Naikkan sikit-sikit saja sudahlah, kan? Pasal ramai yang geram ni aku rasa, nak beli Gentra ni, betul tak? Jadi korang tunggu je lah, nanti Enforce akan umumkan bila pelancaran dia. Jadi aku rasa itu saja perkongsian untuk kali ini. Kalau ada apa-apa, korang komen aja lah apa-apa di ruangan komen. Dan semoga video ni bermanfaat. Dan kita jumpa lagi, guys. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.